anak yang pertama, Arjuna. So dia baru beberapa bulan lah, 5-6 bulan macam tu lah. Masa tu first season, Petik Lepas Malam. Pukul 1 lebih, dia dah tidur dengan isteri dalam bilik. Tiba-tiba dia menangis. Menangis dia tak nak tidur ni kan. Dia macam melalak dalam bilik. Aircon dah pasang apa semua, tapi masih menangis. Bila bawa keluar dia okey. Keluar masuk dekat setengah jam. Last isteri dia dah barat. Yalah. Perempuan, anak tengah menyusu apa semua. Kita macam apa hal ni? Kita dukung. Okey, masuk dalam dia merengek. Walaupun dia menangis. Menangis. Pegang. Saya buka pintu dapur. Saya ambil tuala. Tak panjang, dalam panjang macam ni, tuala kecil. Saya baca ayat kursi. 9 nafas. Saya lipat. Start daripada pintu tu melawan arah jam. Masuk bilik, keluar seluruh rumah tu. Patah balik. Anak masuk dalam bilik, tidur sampai besok. Lena terus. Jadi ini yang saya cakap umur Sabian tu. Bila budak dia duduk dalam bilik, budak tu nampak atas kan, dia tidur, dia nampak benda tu kacau dia, menjelir lidah ke apa kan, dia duduk atas ceiling. Jadi bila budak tengok dia nangis. Bila dalam bilik dia menangis, dia takut. Bila keluar kita dukung dia okey, sampai ke Lena. Bila masuk je nangis balik. Itu kejadian yang saya alami sendiri dan saya buat sendiri. Buka pintu masuk pukul 1 pagi, bayangkan kita buat tutup. Saya tak. I mean sebelum tu dah pressure dah bang. Anak tak stop nak kan. Isteri pun dah stres. Kenapa dia dah jerit kan. Dia pula dah lain lah. Dia dah pressure lah. Kita pun rasa macam apa benda kita tak dapat penyelesaian. Kan angkat dah, dokong dah. Saya notice bila saya pegang, bila wife dah baran, dah keluar masuk semua dia dah menjerit-jerit. Pukul 1 pagi aku janjikan dengan apa semua. Okey, kita ambil, kita buat masuk. Nangis. Okey, duduk luar. Saya buat pukul 5 lepas. Tutup pintu. Okey. Alhamdulillah. Tu yang saya cakap dengan wife semua, cuci baju masuk dalam sebelum maghrib. Jangan buka waktu maghrib, tutup tingkap semua. Jadi untuk mengelakkan benda-benda ni lah.